Aku ingat aku punya mata putus guys. Aku ingat aku tagan dia. Dak kira cakap kalau tagan gelama dia kata ikan makan. Hari semalam dia, hari tu dia mancing, dia dapat jenak besar gak guys. Memang besar. 2 kilo dekat 3 kilo gak guys. Dia pakai umpan gelama je guys. So hari ni aku pun nak pakai gelama gak guys. Sebab aku alang-alang aku nak buat mata ni, aku tagan lah satu kan. Mana tahu kan kena kan. Sebab ini kawasan-kawasan aku pernah dapat kerapu 2 kilo lebih kat sini kat ni. So kau tengok ni. Dia punya structure memang cantik. Tapi kalau magic memang sangkut dah. Ni aku nekat je ni. Sekejap lah. Aku nak cari sebab aku nak kena drift. Aku letak je dulu guys . Kalau ada rezeki aku ada lah guys. InsyaAllah. Aku tagan gelama guys. Allah tak tahu benda kan. Laju dia makan guys. Aku tak tahu guys. Oh padu guys. Padu gelama. Aku pakai gelama. Guys, selamat tengah hari guys. Aku turun lewat sikit hari ni. Aku teman kamar-kamar sebenarnya. So ikutkan cuaca tak berapa cantik sangat sebenarnya guys. Tapi itulah aku tengok tak ada alun putih. Aku turun juga aku temankan dia lah. So hari ni mungkin aku bermain kat tiang je. Ingat nak main bola gelama. Tapi itulah, tengok air pun keruh kan. So aku pergi tiang. Tiang aku pakai udang. Memang air keruh memang kena pakai udang je lah. Okay guys, aku tak banyak cakap guys. Sebelum tu aku nak cakap korang, aku hari ni aku pakai kayak model rabbit guys. Kayak daripada kedai kayak Fishing Melaka. Korang kalau nak dapatkan kayak IB, kabut, enjin pun ada, korang boleh datang ke kedai kayak Fishing Melaka guys . Dekat Jalan Tun Kudu, dekat sebelah Petronas guys. Okay guys, tu je guys. Jom pergi kat tiang guys. Agak cuaca baik dan juga ada manis-manis guys. Let's go guys. Sampai guys. Cuaca macam kira aku rasa okey lah. Tak kuat sangat, tak ni sangat lah. So pakai udang. Biasalah udang aku kecil, mata besar. Nak tak nak aku pakai cara terbalik je lah. Cara terbalik dia macam ni guys, pasang. Ni. Cara terbalik. Macam tu. Tu je lah. Okay, terbalik. Tapi dua mata lah. Guys. Tapi itulah mata aku kecil. Mata aku tu kan, aku dah buat dua mata, terpaksa lah. Nak tak nak, gedah je lah. Alhamdulillah bang. Jenahak guys. Jenahak yang pertama. Syukur. Oh kena sikit je. Alhamdulillah guys, syukur. Jenahak yang pertama guys. Umpan semalam pakai bang. Apa ni? Macam ni gelama ni. Gelama jambu guys. Wah ni gelama jambu. Alamak, ambil udang aku. Ini udang aku. Gelama jambu guys. Dia lagi ni. Oh, habis ni. Gelama jambu.
Mau jambu guys. Thank you. Sorry lo. Tak balik. Set bang. Aduh. Ya. Bang, ya, strike. Aduh guys. Oh, jenahak bang. Jenahak. Relax. Jenahak guys. Alah, kamera aku ni lambat lah. Aduh, alhamdulillah guys, syukur. Sekejap bang, kejap. Dia nak masuk ni. Sikit je bang kena bang. Ingat gelama. Tu yang saya sentak tu. Sikit je guys. Rezeki aku guys, rezeki. Alhamdulillah guys, jenahak guys. Alhamdulillah jenahak guys. Saya elok guys. Jenahak. Guys, aku ingat aku tadi ketuk-ketuk tak ada barang lah. Aku terus pergi Pulau Gelama lah. Aku pergi Pulau Gelama sini. Aku tengok ketuk-ketuk. Wah, tengok. Ingat ketuk pakai udang sebab air keruh guys. Tiang tu keruh habis. Adalah abang Kamal dia ada dapat 2 ekor. Dia kata lucut seekor. Aku jenak 2 ekor. Sebab pipi tak ada. Merajuk pula. Lagipun Gelama pun tak ada lah. Air betul-betul keruh betul lah. Aku susah lah. Waktu anak-anak ikan banyak, habis kena kacau. Habis umpan aku kalau macam tu. Ok guys lah. Aku jumpa korang dekat Pulau Gelama guys lah. Aku ingat aku lepas ni aku nak solat-solat dulu. Lepas tu aku pergi mancing. Aku ingat aku punya mata putus guys. Aku ingat aku tagan dia. Dak kira cakap kalau tagan Gelama dia kata ikan makan. Hari semalam dia, hari tu dia mancing, dia dapat jenak besar gak guys. Memang besar. 2 kilo dekat 3 kilo gak guys. Dia pakai umpan Gelama je guys. So hari ni aku pun nak pakai Gelama gak guys. Sebab aku alang-alang aku nak buat mata ni. Aku tagan lah satu kan. Mana tahu kan kena kan. Sebab ni kawasan-kawasan aku pernah dapat kerapu 2 kilo lebih kat sini kat ni. So kau tengok ni. Dia punya structure memang cantik. Tapi kalau magic memang sangkut dah. Ni aku nekat je ni. Sekejap lah. Aku nak cari sebab aku nak ni. Aku nak kena drift. Aku letak je dulu guys lah. Kalau ada rezeki aku ada lah guys. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau macam ni kan, biasa macam ni kan. Tengok berapa, kau angkat sikit je lah, jangan tinggi sangat. Macam tu dah cukup. Jangan sangkut sudah lah. Kau tengok korang punya ni lah. Kau tengok korang punya ni takut sangkut juga kan. Biar je macam tu. Biar. Sementara tu aku mana tali aku ni. Aku nak buat mata dulu guys. Okay guys. Aku tagan Gelama guys. Allah, tak tahu benda kan ni. Laju dia makan guys.
Tak tahu guys. Oh, padu guys. Padu. Gelama. Aku pakai gelama guys. Kerapu guys. Wah. Bang. Woo. Alhamdulillah guys. Aku takkan pakai gelama guys. Aduh, sekejap. Aku nak buat FG nak aku nak lari daripada batu ni guys. Mak ni ada batu nampak. Aku dah mak awal-awal batu. So kejap aku nak kena settlekan batu dulu sebelum aku langgar dengan dia. Kejap okay, guys aku settlekan dulu guys Settlekan dulu. Okay aku guys. Siapa sangka guys, siapa sangka. Rezeki guys. Sekejap aku settlekan dulu guys. Ada batu. Sekejap Nak settlekan batu dulu guys. Okay. Alhamdulillah lega. Okay, settle guys. Rezeki aku guys. Alamak. Wih. Macam mana ni? Macam mana kau ni? Kau nampak dah. Alah. Lupa kan. Okey, aku nak kubah mata dulu. Cadap ke ada mengelupur dia kena mata. Dia kena tangan aku. Uish. Tak sia-sia aku guys. Jangan lama. Penangan gelama guys. Alah. Mana kau nak sangkut? Sekejap aku kena batu. Lega alhamdulillah guys. Memang aku pakai mata besar. Ngam-ngam guys. Syukur. Ada sekilo ada ni. Ya aku settle dulu Benda makan ni. Jenah. Alhamdulillah. Apalah top-top. Oi, kalau. Alamak, sangkut. Kapu AJ guys. Lama tak nampak AJ. Kapu AJ. Oh, dia yang ketis-ketis aku punya umpat tadi Mana kau kena ni? Guys, aku ingat dah sekarang dah pukul 5.50. Tadi aku turun pukul 11. Pukul 11 lebih aku turun macam tu, kat pukul 12 lah. So aku ingat aku balik lah. Sebab air dah kotor, dah start kotor. Aku daripada tiang tadi, aku pergi mancing. Lepas tu air kotor, aku turun pergi Pulau Gelama. Pulau Gelama air cantik sikit. So aku mancing-mancing, aku dapat satu ekor kerapu, ada jenak seekor. Tapi kerapu tu aku pakai tangan, pakai anak gelama guys. Aduh, rezeki aku guys, memang rezeki aku. Allah Akbar, memang dah tertulis rezeki aku guys. So aku terus balik ni lah. Balik ke tempat lancor. Sebab kemungkinan esok aku mungkin turun lagi kot. Aku tak tahu macam mana keadaan cuaca. Aku agak cuaca, kalau cuaca pagi sebab aku nak temankan Abang Kamal je. Lepas tu tengah hari sama ada kalau aku ada ikan seekor 2 ekor aku turun balik lah. Kalau tak ada ikan tu aku mancing lagi sampai petang lah. Tapi depend pada cuaca jugalah. Okay guys aku jumpa korang dekat tempat lancor guys. Hari ni main jauh sikit guys. Main jauh sikit sebab cuaca baik guys Okay guys, jumpa kat tempat lancor guys.
Okay guys, aku dah sampai. Oh, pukul 6 ada air lagi lah. Pukul 6 sini ada advantage sikit. Air pasang surut ke apa, tetap boleh naik guys. Okay guys, aku nak ni kemas sekejap. Ini ni. Alhamdulillah guys. Syukur. Selamat sampai. Okay, bateri tak banyak lagi guys. Okay guys, aku outro je lah terus guys lah. Sebab apa? Jerahat sikit. Jerahat. Oh, dia jerahat last ke guys. Last dia kasih guys. Dengan kerapu guys. Wah. Alhamdulillah guys. Ha ni guys. Hasil aku guys. Alhamdulillah guys. Kerapu dengan jenak guys. Rezeki aku hari ni guys. Alhamdulillah guys. Syukur. Tapi yang tak boleh tahan ni budak. Ranking juga dia. Okay guys, itu guys. Aku tak boleh lama lagi. Aku nak siap-siap sebab dah pukul 6. 6.30 macam tu. Nanti takut dah gelap. Okay guys. Okay, jumpa lagi next video guys. Assalamualaikum. Asal sayang daripada tiang Koi dengan Pulau Gelama. Aku tak ada Pulau Gelama yang aku gasak sikit. Okay guys, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.